Hai guys, Assalamualaikum. Okey, ini kita nak pergi solo ride. Ini hari pertama. Sehari sebelum tu saya dah isi minyak dah. Saya isi full. So itu harganya lah. Okey, ini saya nak pergi ke Ipoh 3 hari 2 malam. Plan asalnya saya nak gerak awal pagi, tapi ada urusan pagi tu, so terpaksa injak ke petang. Lepas Zuhur baru saya gerak. Saya gerak dalam pukul 2.30 macam tu lah. Okay, ini jalan ni saya ikut tapak lah. So bila gerak lewat sikit ni, ada beberapa plan yang terpaksa kita injak lah ke hari lain, tapi ikut mana dan lah. So benda ni solo ride, so benda tak ada rushing apa, so ikutlah rendah je lah. Okay, ini dah sampai ke Tapah. Yang ni saya nak ikut highway lah. On the way nak pergi ke Ipoh ni kita pakai highway. Ni tol Tapah. Okay, hari pertama ni macam kira burn lah sikit, burn hari. So sebab dah gerak petang kan. Ini ride pertama saya lah. Saya buat solo ride. Kita pergi Ipoh dulu. Ni lepas dapat motor je terus gerak pergi solo ride. Aim saya untuk trip kali ni bukan food hunting lah. So takkan banyak ada pasar makanan. Saya nak pergi tempat yang saya dah lama tak pergi. Tempat yang saya nak pergi tapi tak pergi. Walaupun dulu saya pernah belajar dekat Ipoh, tapi tak pernah pergi sana. So saya nak pergi juga kali ni. Duk fikirlah, kita ni bukan makin muda. So bila lagi? Kali ni dah tak nak dah tunggu orang. Saya terus redah lah. Kita pergi solo ride. Okay, ini saya singgah R&R kejap. Nak bagi sejuk sikit motor ni. PJ1 apa ni, dia kan sisi rendah, saya pun tak pasti, tapi saya nak sejukkan motor ni lah. Nak apa ni, nak rehatkan badan sekejap, lenguh. Ini R&R Simpang Ulai. Okay, tadi saya rehat dalam 30 minit macam tu lah. So ikut saya lah nak rehat berapa lama kan. Lepas tu yang ni sambung balik lah dalam. Saya sebenarnya tak nak ride malam sebab saya solo. So saya nak elakkan gerak malam lah. Okay,
nampak tak bukit belah kanan tu. Nampak tu dia. Itu signature Ipoh dah banyak dah tu jadi macam tu. Okay, ni kita dah sampai betul dekat Ipoh. Kalau ikut map saya patutnya ikut jalan lain, tapi saya terlepas simpang, so masuk je lah kat sini. Dekat tol Ipoh, so tak ada bayaran ni untuk motor. Itu antara kelebihan ni lah, tak payah bayar. Motor tak payah bayar, jalan je. Ini dah sampai hotel. Saya terus masuk ke parking hotel lah. Hotel Riga Vista. Dia ada parking kat basement untuk hotel ni lah. Ada parking dia kat bawah. Tengok jalan ni, kamu tengok. Kalau kamu nak booking kat sini boleh lah. Ni parking dia. Ni. Tu dia. Dia parking dia ada banyak lah. Siapa naik kereta tak ada masalah. Senang kereta parking kat bawah ni. Masa saya datang ni tak ramai orang lah, tak ada ramai ada. So untuk hotel ni untuk solo ride okey lah. Untuk orang solo boleh lah. Harga pun okey lah. Okay, saya tunjukkan harga dia. Saya tidur untuk 3 hari 2 malam dekat hotel ni je. Okay, kita check in dulu. Ni dia hotelnya. Ini saya ambil bilik hotel pin code. Lupa dah. Dia letak iklan dulu depan-depan. Macam ni. Nak ada lagi. Okay. Saya sampai lewat petang jugalah. So saya solat dulu, lepas tu mandi, lepas maghrib baru saya keluar kejap untuk cari makan berdekatan dekat sini. Saya tak nak pergi jauh-jauh sebab dah malam kan. Satu malam dah penat baru sampai. So saya singgah dekat sinilah. Yang ini gerbang malam kat Ipoh. Okay. Asalnya saya ingatkan ada makanan dekat sini. Sebab saya target nak cari makanan yang tak nak makanan yang mahal-mahal, nak yang murah je sebab nak isi perut je, nak tidur, nak sambung perjalanan esok pula. So saya tak jumpa makanan dekat sini. Dekat kawasan tu lah, dekat gerbang malam tu. Lepas tu saya jalan-jalan lagi jumpa ni kedai burger. Okey lah, burger dengan pau, ada pau kat situ. Saya order lah burger. Weh, sedap juga. Tak mahal, tak murah sangat lah. Tapi boleh lah nak isi perut malam tu kan. Ini burger dia, ya Allah sedapnya. Tengah lapar, sedap weh makan tengah lapar. Burger dengan saya beli pau kacang. Yang ni pun sedap juga. Bila tengah lapar memang sedap. Okay guys, ini hari kedua. Saya breakfast dululah sebelum gerak.
Yang ini package ni dah termasuk sekali dengan hotel ni lah. Okay. Lepas breakfast, awal pagi tu saya terus pergi ke Tasik Cermin. Okay, ini nak jalan ke Tasik Cermin lah. Okay, ini nak masuk ke Tasik Cermin tu. Jalan dia agak off-road sikit lah. Okay. Jalan kan ni jiwa. Saya akan stop dekat Tasik Cermin 2 dulu. Dekat sini ada parking lah, ada parking kereta dengan motor. So tak perlu risaulah pasal parking dekat sini. Kalau weekday tak ramai lah rasanya. Ini saya datang waktu weekday lah. Ini hari Selasa. Okay. Ini saya nak naik boat, nak masuk ke dalam sana. Yang ni kena pakai equipment dia. Lepas tu kena bayar lah. Untuk warga Malaysia dia murah sikit sebab pakai IC. Sampai 20 meter dalam. Tak letak ni dia boleh tumbuh kat dalam gua satu kapur saja. Dia akan tumbuh 0.01 mm per year, per setahun. Dan ni panjang dia dah mungkin 10 meter panjang. Yang jutaan tahun lah untuk tumbuh jadi macam ni. Macam ni bertumbuh dalam gua, dia berasal titisan air dalam gua. Sikit. Yang jadi macam ni. Dan ni antara bukti dia yang di mana tempat ada sebuah gua. Sebab benda ni tak boleh formation tanpa duduk dalam gua. Sebab kalau dia duduk kat luar, angin boleh kacau dia punya air tu untuk kekal kat situ dan membentuk batu macam ni. Betul-betul adalah tasik semua jadi disebabkan kumpulan air hujan. Okay, lepas dah settle Tasik Cermin 2, kita pergi ke Tasik Cermin 1. Parking dekat sini luas. Parking kereta ada, parking motor ada. So parking free ya, tak kena bayar. Cuma nak masuk ke dalam Tasik sana kena bayar lah. Okay. Sana motor.
RM7. 7. Masuk je. Hi, welcome. 2 person? Yes. 24. Seorang saja. Ha. Terima kasih. Tak nak lah. Kita kira pack saja. Simple. Oh, ya ke? Sini. Oh, wow.当时的采矿技术是以炸药和人手采矿，使用炸药炸碎岩石，再用镐和铁锹采集铁矿石。为了运输矿石，该隧道也建设了铁路系统，使用矿车运输铁矿石。Ni batu kapur. Iron ore, biji besi. Ni mama. Okay, ni tasik cermin 1. Saya tak masuklah ke dalam. Dah masuk tadi tasik cermin 2. Yang 1 ni saya tak masuklah. Okay. So ini saya nak terus pergi tempat lain pula. Okay. Yang ni kita test jalan off-road dekat tasik cermin 1 ni. Ini siapa nak test off-road boleh lah kat sini. Saya guna PJ1 ni. Okay, alang-alang tu saya singgah ke Kinlong Valley. Tapi saya tak masuklah kedai tu. Saya jalan-jalan dekat tepi tu. Sebab saya dah kenyang. Masih kenyang lagi. So saya tak pergi makan lah kat kedai tu. Kita jalan-jalan je dekat area Kinlong Valley ni. Okay. Kat sini ada barang cenderamata. Kalau korang nak beli, bolehlah beli. Tapi saya tak belilah. Sebab saya naik motor. So malas nak beli barang. Okay. Ini apa? Ini untuk apa? Kereta hiasan. Oh, yang ni
Okay, ni jalan lorong dekat tepi kafe Kinlong tu ada tempat lah kat sini. Kalau kamu nak OOTD boleh lah, tapi saya nak tengok-tengok je kat sini. Okay, dah selesai. Next kita pergi ke Stable Market pula. Yang ni tak kena bayar, nak masuk tak kena bayar. Parking kat sini dulu nampak motor dengan kereta. So saya banyak tunjuk tempat parking sebab biasanya orang akan tanya parking ada ke, ni saya tunjuk. Ni luas parking kereta dengan motor ada. So yang ni tak perlu risau, parking tak payah kena bayar, parking free, masuk je. Masuk pun tak payah kena bayar, korang just bayar bila korang nak beli je. Okay.
Okay, ini ada minuman lah. Saya nak minum kejap. Saya stop. Ni dah tengah hari dah ni. Panas gila. Saya nak tunggu waktu Zuhur juga time ni. So saya minum dulu, rehat dulu kat sini. Kat stable market ni saya stay lama sikit lah sebab nak tunggu waktu Zuhur. Sambil tu saya round semua tempat ni lah. So kamu boleh tengok lah jalan-jalan kat sini. Stable market Ipoh. RM168. Nampak mahal. Wow. Mahal gila dia. Mahal. RM100 lebih. Gila. Lagi mahal ni. 200. Sampah banyak. Okay, dah selesai Zuhur pun dah masuk. Saya nak gerak pergi masjid pula. Okay, sebelum saya gerak ke masjid, saya pump dulu tayar. Okay, saya bawa ni portable pump, so boleh pump kat mana-mana je.
ni on the way nak ke masjid. Saya naik motor kan, dia maps ni dia bawa jalan kecil lah. Kadang-kadang okey jugalah, boleh lah menyelit sebab naik motor kan senang nak mencilok, menyelit. So ini jalan ke masjid. Dah selesai solat. Saya bawa Koma tengok-tengok sikit sekitar masjid ni. Masjid ni cantik banyak apa ni, ada history lah dekat situ. Koma boleh tengok-tengok lah. Okay. Dah settle. Ini saya nak pergi makan petang, terus makan malam. Yang ni kan, makanan ni sedap tapi saya tak habis sebab masa ni mulut saya ada ulcer, sakit nak makan. Tapi sedap lah. Lepas tu saya bungkus satu popia bawa balik untuk makan malam. Ini popia dia saya buat untuk makan malam sebab saya tak keluar dah malam, nak sambung esok perjalanan pula untuk hari ketiga. Okay, ini hari ketiga. Ada sarapan. Saya sarapan dulu. Untuk hotel ni sarapan dia pukul 7 sampai pukul 10 pagi. So awal pagi tu memang saya dah turun untuk makan sarapan. Saya keluar awal ni sebab saya nak pergi tempat lain. Takut tak dan sebab hari ni check out. So pagi saya akan cuba untuk cover lah apa yang sempat.
Okey, ini saya singgah Concubine Lane, tapi tak buka lagi kat sini. Tak apalah, kita jalan je lah sebab dah ada kat sini alang-alang. Nak datang balik tak sempat dah sebab dah nak check out, tengah hari check out. So saya nak cover pagi ni lah untuk mana yang sempat lah. Okay. Okay, kita gerak dulu. Yang ni kita nak pergi dekat tempat yang seterusnya, nak pergi Iskandar Polo Club. Yang ni nak pergi naik kuda lah pagi-pagi. So saya memang pergi pagi lah, cover habis semua pagi ni sebelum check out. Okay, ini jalan nak masuknya, dia ada roundabout. Yang ni saya terlajak lorong, so saya pusing balik lah. Dekat situ kan, dekat sini ada lorong tu, straight je patutnya. Ni kan, straight je. Dekat sini jalan nak masuk Iskandar Polo Club tu. Jalan dia off road sikit, sama macam dekat Tasik Cermin. So hati-hati sikit lah. Jalan dia ni dia. Masuk dia. Bayar kat situ. 10 minit. Dekat sini nak masuk kena bayar. Kalau naik motor RM10. Kalau naik kereta, kalau tak silap RM30 kot. So ni kena bayar lah. Dekat sini parking ada, jangan risau. Okay, nampak tak kat situ orang OOTD. Kat sini rasanya dah viral kot tempat ni. Masa saya datang ni ramai yang OOTD nampak kat sini parking ni, ada parking kat sini. Tu kuda dia. So saya nak naik kuda ni.
Okey, akak punya track straight je. Saya nak ambil dari samping. Good. Okey, stop. Stop. Okey, cukup. Turn balik. Ya, habis. Pusing habis. Pusing habis. Ya, good. Stop. Pusing. Turn balik. Turn lagi. Habis. Ya, good. Steering ada handle dia. Dah. Okay, dah selesai ni. Saya terus balik ke hotel lah. Dah settle dah semua jadual saya untuk hari ni. So ini saya check out lah yang ni. Ni saya nak terus balik lah. Tapi sebelum tu saya akan singgah beberapa tempat. Next saya pergi ke Kelly Castle. Okay, yang ini parking motor tak free motor free, kereta kena bayar. Kat situ nampak tak, orang tu dibayar kereta, yang ni free je dia kata. Untuk motor free nampak. Itu ada parking dah, ada parking motor dengan kereta. So untuk motor free, tapi nak masuk ke Kelly Castle tu kena bayar tiket. Tapi kena beli online lah. Jaga ke? Oh. Kevin Smith used to live here while he's single, and then this place went because of it. Mana duit? Besarnya ayam ni. Jaring dia. Cantiknya rumah dia. So go ahead and break my heart again. Leave me Kambing. Beng. Beng. Dia tidur tengah hari. Bakar apa? Ini saya tak tahu bakar.
Oh. Jangan jangan acah-acah lah sebab dia macam kita. Takut lah. Dia macam kita. Kita dia acah-acah kita bakal marah. Jantan betina. Ini. Oh, betina. Yang untuk naik kuda tu, yang ni lah. Ini. Tapi dah ni dia ni kena kuarantin. Kenapa? Sebabkan apa namanya Sakit. yang binatang apa nama? Panggil apa? Bawah ni tak berani masuk. Tangga spiral. Selesai KKC, saya singkong tempat lain pula dekat sini. Ini saya nak pergi ke galeri lab pula. Galeri lab. Yang ni kena bayar, nak masuk kena bayar.
Asal Kuala. Ha? Sebelah galeri light tu ada Silver Blitz Village. So yang ni saya singgah dekat sini sebab nak solat. So, tu jauh tu kat sana. Oh, tak larat dah.
Ni brisk walk ni boleh lepas Phuket ni. Alhamdulillah dah selesai dah untuk hari ni. So ini memang terus balik lah. Dah selesai dah semua. 3 hari 2 malam daripada Teluk Intan ke Ipoh, lepas tu singgah Kampung Gajah, balik semula ke Teluk Intan. So nampak tak minyak tu? Minyak motor ni sangat bagus tak consume banyak. Saya 2 kali je saya isi minyak, masa datang ke Ipoh dan masa nak balik semula.